Okey, Riza. Kita ada idea untuk El Haya Couple Series. And aku dengan Umi dah bincang nak jadikan kau dengan Ayu as a couple untuk our first collection. Reza, Ya. dengan Ayu, for couple series. Untuk El Haya. Bukan aku suruh kau couple betul-betul pun. Kak, Reza minta maaf, Kak. Reza tak nak Ayu salah sangka hubungan Reza dengan dia. Kesian Ayu asyik berharap nanti. Kau yang selama ni tak reti jaga batas. Kau jangan salahkan netizen pula bila anggap kau dengan Ayu tu dah official. Kak, Reza diam selama ni sebab Reza tak nak memalukan dan sakit hati sesiapa. Tapi akak tak boleh jadikan Reza sebagai sales tau. Dan Reza tak nak manfaatkan perasaan Ayu semata-mata dengan cara macam ni. Ini salah, Kak. This is business, Reza. Kau tu naif. Dan tak semua benda boleh diselesaikan dengan diam. Tak, akak tak boleh gunakan hidup orang semata-mata untuk gimmick marketing akak tau. Tak boleh. Dah. Dah. Reza boleh menolak, tak apa. Tapi jangan bawa perasaan peribadi tu masuk dalam bisnes. Reza sendiri tak cakap apa-apa pun dekat Ayu. Kalau Ayu berharap, tu salah siapa? Reza masih lagi tak berani letak batas. Jangan salahkan sesiapa kalau orang lain letak harapan. Reza kena betul teranglah dengan Ayu. Kalau Reza tak berani, biar Umi bagi tahu dia.